Umi, aku memperkenalkan kau kepada Zaid bin Zainab, murid terbaik dalam bermain permainan papan, termasuk English board game. Sejak bila kau cak? Oh, faham. Jadi, strategi aku salah? Iya, kau salah, wahai Umi. Macam teringat dekat satu post ni. Jangan risau, aku berfikir begitu juga. Kejap, bukannya kau patut mandi ke sekarang? Aku mandi cepat. Mandi kambing kot. Mana ada, tak baik fitnah. Kau pun masuk catur juga? Iya, sebab aku nak markah PJSK. Aku dah biasa main catur ni. Aku nak orang kenal namaku sebagai pemain catur. Jangan risau, aku boleh jadi pelatih catur kau. Aku tahu kau sedang susah nak menang. Lawan aku. Aku ada ajar kawan aku main catur. Aku berharap dia sudah faham dan buat yang terbaik selama aku ajar dia. Hai. Hello. Baiklah, mari kita berbalik kepada latihan kita. Nampaknya kau salah langkah buka-bukakan catur. Salahnya dekat mana pula? Salahnya dekat sini. Kalau pihak lawan kau gerakkan bishop, kemudian kau gerakkan queen, dan kemudian pihak lawan kau gerakkan knight, itu maknanya king kau dalam posisi bahaya. Jangan beritahu pihak lawan tentang masa mereka. Tak perlu beritahu. Pembukaan ini dinamakan sistem London, atau nama Inggerisnya London System, sebab kau keluarkan bishop dan knight ke hadapan dan queen tinggal di belakang. Apa yang kau kena buat adalah gerakkan pawn ke hadapan, dan 99% pihak lawan akan gerakkan knight setelah itu. Mainan yang sangat bagus. Tengoklah siapa yang ajar dia main catur. Rasanya aku yang bagi dia kembalikan bakatnya bermain cantik. Ya, mungkin aku boleh tingkatkan lagi. Wah, Umi, tak sangka langsung. Kau bukan ahli catur pun, tapi kau boleh dapat tempat kedua. Macam mana kau boleh buat macam tu? Kau pernah main catur ke dulu? Atau baru main tahun ni? Kau yang pemain kelab ahli catur pun masih pening dengan tipu hila dan strategi catur. Aku harap kau berjaya ke depannya. Walaupun Jangan risau, ini sudah terbiasa. Wah, bagus. Aku sangat terhutang budi sebab kau ajar aku sikit-sikit apa yang aku tak faham. Teruskan usaha, lakukan yang terbaik. Oh, terima kasih.